Hari ni aku nak share dengan korang satu pot nasi kawuk paling best dekat Selayang. Ori Kelantan orang cakap. Nama dia Mamaya Nasi Ayam Cincang. Jom kita. Tu dia nasi kawuk Kelantan. Oh, tu dia. Ori Kelantan. Kuah dia pun tengok. Tengok yang kuah dia. Nasi kawuk beh. Panas-panas bagi nasi kawuk beh. Satu je. Satu. Biasa ke nasi lebih ni? Biasa beh. Biasa. Berapa satu nasi kawuk? RM7 bang. RM7. RM7 boleh. Mahal kita buat bang. Ni banyak bang. Cukup-cukup bang. Cukup lah. Cukup. Memang biasa banyak kita buat bang. Memang biasa banyak. Yang macam ni lah. Ni kuah gulai dia kan? Gula dia ni kopeh-kopeh ni Kopeh-kopeh semua ada. Kaki semua ada Sambal boleh Sambal boleh bang. Sambal ni bagi kuah lebih bang, boleh? Boleh. Minta je Tak ada tambah charge? Tak ada RM7 macam ni. RM7 banyak. Macam ni RM7. Ni ada lauk apa lagi ni? Ini lauk sampingnya bang. Yang kita ada lemak goreng kunyit. Lemak goreng kunyit, daging belengas, telur masing, paru, ikan piu. Ini kita butuh ayam. Ni semua berapa? Paling mahal? Paling mahal kita tambah RM3 lah. Tambah RM3. RM3, yang ni RM3, yang ni RM3, yang ni RM3. Masih RM2 yang ni. Murah-murah lah. Tu. Lagi ada apa kat sini yang best? Yang best yang ni lah menu utama kita. Menu utama ni. Sampingnya ni sekejap je bang. Sekejap je? Pukul 1 memang habis lah. Memang habis. Okey habis. Tu ada teh air jebuk, teh air madu. Kita ada juga bang. RM4 je. RM4 je tembang. Boleh satu bang? Boleh satu. Okey. Tu dia buih dia. Tarik lagi tinggi, lagi banyak buih dia. Ambil buih dia. Tu dia. Tu dia buih. Lega bang. Mantap. RM7 banyak macam ni. Ini air bang dah sampai. Dah sampai. Ini berapa bang? Yang ni RM4 lah, teh ais madu. Teh ais madu RM4. RM4, nasi RM7. RM7. RM11 je. RM11 je bajet tu bang. Ni makan pagi macam ni kenyang dah. Dah kenyang bang. Dua kadang customer 2 kali dah datang. 2 kali ni portion. Okey. Makan dulu Makan silakan. Okey. Kita nak rasa dia punya nasi kawuk atau orang panggil nasi ayam cincang. Tangan tak basuh lagi. Kita try dulu hati madu dia. Bismillah. RM4 kau dapat air macam ni. Murah lah kat area tengah KL ni kan. Cukup manis, creamy, berlemak. Aku kalau gulai ni memang favourite lah. Tambah-tambah yang ada kaki ayam, mati semua campur kat dalam tu kan. Kuah dia pula mesti kena ekstra. Ni ada sambal juga dia bagi. Ni sambal belacan dia. Kita campur sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Makan panas-panas pagi-pagi ni kan. Kenyang nyandor je lagi. Bismillah. Ada rasa ala-ala Kak Wok sebab dia cakap resepi ni memang dia orang belajar dari sana ke. Memang orang Kelantan lah yang buat ni. Nasi kawuk ni dia punya gulai yang penting dengan dia punya ni kaki ayam. Aku suka kaki ayam kalau makan nasi kawuk. Isi dia lembut. Mak kita belajar dengan adik ipar dia. Adik ipar dia pun kerja dengan kawuk berapa tahun? 5 tahun ke 7 tahun. Resipi ni rasa pun dia belajar dalam seminggu belajar tu. Dia pun buka kedai dekat Kota Baru tu selama 10 tahun kata pun. Harga pun RM7. Air pun tak mahal kita bagi lah. Murah lah ni, murah. RM7, RM4. Tengok customer kita pun ramai cikgu, hospital. Chinese ni, Anton ni selalu datang. Depan kita ni, hari-hari dia datang. Biasa tu lah kata Chinese lah. India pun ada. Kalau korang ada pot nasi kawuk yang korang rasa sedap, hidden, kena sebu, korang recommend kat komen, okey? Sebab aku nak buat nasi kawuk series. Nak tunjuk kat korang kat mana nasi kawuk yang paling sedap. Nanti dah makan semua nasi kawuk, aku akan rate nasi kawuk mana yang paling sedap. Apa-apa pun, jom kita